Kembali kita ke kitab kita lah. Ni makmum ni mengingatkan imam ni. Hendaklah makmum mengingatkan imam sekiranya imam terlupa atau ragu-ragu. Imam syok, ingatkan. Tapi jangan gaduh. Jangan gaduh. Jangan gaduh, bagi relax dulu. Kalau kata dia baca surah pun dia lupa tu, jangan kita selalu dah. Dulu boleh 5 second, 10 second, 10 second. Tak lagi dia terdekat tu. Baru kita ni. Gaduh. Ni patah sikit lah, tu lalu. Wi tahqiq dulu sungguh kata dia lupa. Wi cerak dulu kata dia lupa. Nampak tak? Kita kat makmum nak tunjuk pandai lalu. Waktu tak tahan tu. Nak tunjuk pandai banyak. Ngaji bawah sikit nak tunjuk pandai lalu. Kok ngaji banyak-banyak penting ni, tambah ngaji. Kok celah-celah gitu. Tak. Nak tunjuk pandai dia tegur makmum. Aduh, tak. Pandai dia tegur makmum. Pandai tegur tapi adab menegur tak anda tak. Dia adab menegur makmum ni akad imam ni tu. Relax dulu. Bagi imam tu tahqiq cerak tu dia lupa. Memang tak lagi dah. Tak boleh nak masuk dia dah. Nak masuk dah lepas, nak masuk dah lepas. Barulah kita tolong tarik. Dia habis dia dulu. Dia berapa 12? Dia habis dulu. Dia dia masuk dah lepas. Masuk lepas baru kita mari kering tarik. Ni kawan tu baru duk mereh. Tayar duk berasak lagi dia. Dia lepas tu kayak gitu, tahu. Masuk gear 2 dah lepas. Dia masuk gear 1 lepas. Beres, selesai. Masuk gear 1 dah lepas. Barulah kita tolong tarik lagu tu dah. Kan tak? Ilkat dah. Jangan duk gaduh dulu. Saya takut kita gaduh ni, kita lupa. Kita ni jadi kelupaan yang membatal sembahyang kita. Kita pergi kosak semata-mata tu. Sama ada pada ayat ataupun surah yang sedang dibacanya dalam sembahyangnya imam itu. Jika makmum itu lelaki sunat mengucap subhanallah dengan niat zikir dan i'lam. Apa? Dengan niat zikir dan i'lam. Tengok taklid bawah. Maka wajib tengok. Tapriknya dengan niat zikir dan i'lam. Tengok niat zikir. Dengar molek ni. Dengan niat zikir dan i'lam. I'lam tu pemberitahuan. Nak berkomunikasi dia panggil. I'lam ni dengan niat berzikir dan berkomunikasi dengan imam. Tahu tak? Tengok. Apabila tahu dah begitu, wajib dengan niat zikir. Tengok. Bila tahu gitu. Bila tahu makmum laki sunat ucap subhanallah. Maka tampaknya wajib meniatkan zikir. Wajib meniat zikir dan i'lam. I'lam ni pemberitahuan, maknanya nak berkomunikasi dengan imam, nak tegur dia. Ketika mana? Ketika makmum menyebut subhanallah sebagaimana hukum wajib bagi imam dan mubalik. Mubalik mana? Orang hak sampaikan suara kepada makmum ganti imam. Tu mubalik dia panggil. Macam Mekah tu. Sebagaimana hukum wajib bagi imam dan mubalik menyebut takbir intiqal juga. Sila rujuk pada taklid yang ke-36 intaha, tamat. Tamat mu'alif. Wajib niat zikir. Tiba-tiba kita niat apa? I'lam je. Pemberitahuan mana? Kita niat nak berkomunikasi dengan imam. Nak tegur imam. Tapi guna subhanallah lah. Tapi niat kita nak berkomunikasi, nak tegur imam. Imam lupa. Tak? Batal mayang tu. Batal mayang. Sebab syarat yang ketujuh
Ada. Dan semayang ni, iaitu apa syarat dia? Tarkun nutqi amadan. Apa tak? Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Ada. Mana meninggalkan berkomunikasi. Apa tak? Meninggalkan bercakap, berkata-kata, berkomunikasi dengan sengaja. Dah kita tadi kita nak bercakap. Kita niat nak bercakap, nak berkomunikasi dengan imam apa? Nak tegur dia dengan apa? Subhanallah. Kita niat nak berkomunikasi. Kita niat nak bercakap lah mudah-mudah. Itu batal. Mana? Itu batal. Lepas tu jangan gaduh. Jangan gaduh dengan tegur imam. Ada. Ingat dulu. Nak tegur imam tu, macam tadilah, biar dia lepas dia satu habis. Lekat sungguh baru kita pun ingat. Bukan nak tegur imam ni. Nak apa? Zikir. Satu. Okey. Ni, zikir dan iklam. Jangan iklam saja. Hak tak boleh, tanda tepi. Iklam saja batal. Adapun zikir dengan iklam tak batal. Makna iklam ni komunikasi. Tanda gitu, komunikasi dengan imam. Hak tu adab. Hak tu adab. Zikir tu ibadat. Sebab tu iklam tu adab. Tahu tak? Sebab tu batal. Nak bercakap, kita nak bercakap. Cakapnya adab, bukan ibadat. Tu. Ataupun kita kosak zikir je. Dua, kosak zikir je. Kosak iklam saja. Niat iklam saja batal. Yang tak batal kosak iklam dan zikir satu, ataupun kita kosak zikir saja tak batal, ataupun itlaq tak kosak apa-apa. Jangan kosak, tak kosak zikir, tak kosak iklam. Sebab apa? Subhanallah tu tasbih, zikir dah. Nampak tak? Tak payah kosak apa-apa. Tiga. Nampak tak? Hak tak batalnya kosak zikir dengan iklam tak batal. Ataupun kosak zikir saja, tak kosak iklam. Ataupun itlaq, tak kosak apa-apa. Kerana apa? Subhanallah tu ada. Ialah tasbih dah. Nampak tak? Tak perlu kosak apa-apa. Tiga ni tak batal. Tapi kalau kita kosak iklam saja, nak komunikasi dengan imam ni, nak bercakap dengan imam, nak tegur imam, batal semayang. Sama juga imam. Imam tu sembahyang takbir intiqalah tu, Allahu Akbar, kosak nak berkomunikasi dengan makmum, nak buayak makmum, seolah kata rokok, seolah gitu. Ada. Kosak elang sama ke? Ada. Lepas tu jadi imam pun takbir sunatlah kuat tu, takbir tu kalau Allahu Akbar, tapi takbir tu kena kosak. Kosak zikir dan iklam. Ataupun tak usah kosak apa-apa, takbir tu zikir dah. Atau kosak zikir je. Jaga molek tu. Dan jika makmum perempuan sunat menepuk dengan tangan kanannya makmum perempuan ke atas tangan kirinya. Tengok. Dalam semayang pun orang puang tak bunyi suara. Sebab tu orang puang ni hak moleknya tak banyak mulut. Lepas tu nak bayar layak molek nak bayar mas kahwin 30 juta pun. Nampak tak? Tengok. Tu. Padahal semayang pun perkara hak sunat. Perkara hak molek tu hendaklah makmum mengingat imam. Tapi perempuan tak usah bunyi, puk ke tangan. Puk tangan. Nampak tak? Nampak tak? Jangan tu. Jangan berturut-turut. Dah lama iman tak ni? Gitu. Nak. Siapa imam perasan? Imam kena ambil tahu lah. Imam kena tahu. Jadi tu imam kena tahu. Kalau bunyi bunyi gitu bunyi makmum perempuan tepuk tangan. Kena elok lah. Kena elok. Kena elok, kena ingat balik benda apa aku tinggal. Lepas tu kena elok lah. Benda apa aku tinggal ni? Nampak tak?